Berita melaporkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengecam tindakan pengusiran secara paksa yang dilakukan oleh Kerajaan Madani terhadap Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, di mana mereka ini terpaksa menanggung liability ataupun hutang melebihi 300 juta ringgit. Dan hari ini, saudara, Menteri Komunikasi pula mengatakan bahawa tindakan yang diambil oleh kerajaan adalah mengikut lunas undang-undang. Saudara, semasa malam Menara Kuala Lumpur dirampas dan disita, saya berada di sana, di mana saya sendiri mendengar penguatkuasa Pesuruhjaya Tanah Persekutuan mengatakan bahawa mereka merampas dan menyita Menara Kuala Lumpur untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Komunikasi sementara menunggu proses di mahkamah. Namun 2 hari selepas itu, viral surat daripada kementerian yang bertajuk Serahan Tapak dan Bangunan Menara Kuala Lumpur kepada Lim Siong Hai Servis Master Sdn Bhd ataupun LSHSM ini. Saudara dan saudari, surat ini dengan jelas menunjukkan bukti bahawa operasi pada malam 16 hari bulan April 2025 merupakan satu rampasan dan pengusiran paksa di mana kerajaan menggunakan agensi penguatkuasa untuk menyerahkan Menara Kuala Lumpur kepada Lim Siong Hai Servis Master. Dan kenapa tidak boleh tunggu proses di mahkamah ataupun mendapatkan perintah mahkamah? Kenapa perlu gunakan kekerasan? Apakah respon rakyat Malaysia? Hampa setuju tak dengan apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini?